Aku ada jumpa satu pot tau, Steamboat Grill. Dia baru je buka, tapi area Labu Seremban. Tapi location dia belum ada lagi tau, sebab bangunan kat sini semua baru buat. Jadi kalau korang nak datang, korang waste tu Petron Labu. Tu Petron. Sebab aku Petron lah, aku jumpa kat sini. Jalan Bidara Ria 6. Tapi unik sikit kat sini, exercise sikit lah. Bukan exercise macam aku jalan kaki. Exercise kedai dia naik tangga. Pasal dia tak buka dekat bawah, dia buka dekat atas, dekat tingkat 1. Ni Taman Gadong Jaya Seremban, Labu Seremban samalah. Ni dia. Nampak tu? Kalau korang waste K Steamboat Grill, dalam waste belum ada lagi. Maknanya K ni dia belum famous lagi. Korang kena waste Petron Labu baru boleh sampai sini. Okay, untuk RM36, 72 sen, korang boleh ambil apa saja yang ada dekat atas ni. Ingat, ambil banyak-banyak tapi jangan bazir. Dekat sini dia ada 2 jenis sop. Satu sop ikan bilis dan satu tom yum. Aku tak pernah rasa lagi sop ikan bilis. Shabu-shabu. Ni shabu-shabu. Ini itik salai. Unik dia punya tempat minyak ni. Macam spray pewangi. Unik gila. Tengok. Nampak? Ini dah pakai, jangan masuk dalam poket. Letak balik. Orang menjaga. Tom yum ni super man. Punya tom yum, dia punya rasa sebiji, rasa macam tom yum Thailand. Sebiji rasa tom yum Thailand. Memang sedap. Super. Sawi dia pak, fresh lagi. Sedap juga saudara. Bila kita mix dengan sore ni, sedap juga. Memang sedap. Dia sore ni rasa creamy, lemak-lemak. Letak yang cili merah ni sedap. Yang terbaik sos dia. Aku ambil tadi dengan sos cili campur ni. Sedap. Sos sedap. Serius sedap. Sos cili biasa. Ni aku rasa sos Thai, tak sos Thai, sos Korea. Ni sedap. Ni sedap. Untuk tom yum ni aku bagi 8. Sedap. Siapa lebih sedap. Untuk anak-anak kita lah. Macam anak aku, ni dia.